Apalah nasib diriku yang malang, oh Tuhan, tersadai di tepi jalan. Hello, Rafai Razil in the house, yo. Okey, disebabkan aku dah tersadai kat tepi jalan, jadi aku ambil pilihan untuk beli pelampung Proton Wira ni. Benda ni tak mahal, murah je. Tapi dah terdesak kan, aku beli je lah. Masa tu aku nak tengok pula harga dia berapa. Tahu-tahu kat kredit aku dah kena tolak je, tu je lah. Tapi tak apa, dia santai. Benda ni boleh buat sebenarnya. Kalau kau buat sendiri kat rumah okey, tapi aku tunjuklah step dia, jangan risau. Relax je pada. Benda pertama kau kena ada barang ni lah. Lepas tu kau buka pintu belakang kau. Tu kau cari kasi lampu sikit. Tu dia. Kau cari button ni. Kau tarik je. Kau tarik belah kanan, settle. Ni tu belah kiri pula. Sorry. Ni belah kanan. Okey, kau pergi bawah ni. And then kau tarik juga. Senang benda ni, jangan risau. Settle pada. Okey, kau kena fokus dekat tengah-tengah ni. Kau angkat je benda tu, jangan risau. Benda tu tak ada skru, tak ada apa. Kau angkat je. Tapi kat dalam ni ada skru. Inilah dia pelampung. Jadi kau buka dulu dia punya soket ni. Okey, dah buka macam ni. Ni kau kasih sorok. Kau kena kasih sorok sikit benda tu. Sebelum tu kau kena standby dulu lah. Alat macam ni. Aku tak tahu apa nama benda ni, sebab aku bukan budak bengkel pun kan. Saya saja nak buat DIY sendiri. Nak dia 8mm lah, macam biasa. Okey, dah settle. Ambil kau punya screwdriver dia, kau cocok. Buka sendiri. Settle bang. Ni kalau kat kedai pun 1.5 kena ni. Kau buat sendiri kat rumah, settle. Dia ada 3 skru. Hati-hati lah. Kalau dia ada terlepas kat dalam tu, kau kena turun tank tu, kau tahu tak? Hati-hati buka benda ni. Terlepas skru dia, tank ni kau kena buka. Jujur aku nak cari skru. Tak pasal-pasal kau punya hal ni. Okey, dah selesai tu, hati-hati tau. Sebab benda ni memang tangan aku besar weh. Memang susah sikit lah kan. Sorok sikit. Dia ni tadi aku dah sorok dia. Macam-macam hal lah. Kau godek-godek sikit kan. Benda tu memang selalu sangkut lah. Hati-hati sebab benda ni kadang-kadang dia boleh patah tinggal dalam dah. Satu hal nak kobok pula kan. Ini minyak petrol lah. Kau jangan isap rokok pula masa ni kan. Kau relax. Keluar sikit-sikit. Dia nitik tu. Okay, ngam. Selesai masalah keluarkan benda ni. Settle pada dia. Okey, kita ambil yang baru. Yang ni yang baru. Tengok, berkilat. Okey, pasang dia kau kena sengit kan. Kau tak boleh nak tu masuk, tak boleh, kau kena sengit kan. Relax. Tidak nanti pelampung dia melekat dekat dinding payah. Kau ikut balik soket dia. Dia ada soket skru tu kan. Kau ikut. Macam ni aku dah ajar banyak kali lah. Dia tergantung nanti. Tergantung pelampung tu, kau tengok minyak kau full tiba-tiba dah tersadai balik pergi jalan. Tak pasal-pasal kan. Okey, dah cun. Dah masuk elok-elok. Benda ni kau kena sabar. Kau tak boleh nak kocok-kocok, tak boleh. Kena sabar, relax je brother Kalau mana-mana yang akak-akak nak cuba buat sendiri, boleh, tak masalah. Ni tutorial aku bagi tunjuk kat korang. Ni nak masuk ni, kau masuk dulu skru tu. Lepas tu dah ikat sikit, barulah kau ikat penuh. Tapi yang kuat-kuat, yang pecah kan tak ada, dah tak ada ganti lah tu. Tambah ni kereta lama kan, gapuh sana sini susah. Okay, ni masuk sikit. Slow-slow relax je buat. Dia torque kalau ada torque range tu, kau boleh setting lah. Tapi aku sarankan kau tengok manual book lah, kalau ada kat internet ke. Kalau dah tak ada, biasa lah kan benda macam ni kan. Ni aku main agak-agak ni. Asal dia boleh pasang, dia kuat, tak ada bau minyak. Okey, ngam. Tu dia amat. Lepas tu kau tutup balik cover ni. Lupa pula.
Soket tu jangan lupa pasang. Kang tahu-tahu minyak tak ada kan. Kasih klik. Dia sampai ada bunyi klik tu. Ngam. Kau tutup. Kau dah tutup, settle pada. Ciao.